Universiti Malaysia Kelantan UMK menerusi Pavilion Inovasi Keusahawanan dan Industri Kreatif mengetengahkan 9 produk hasil penyelidikan dan inovasi dari Institusi Pengajian Tinggi IPT tempatan. Produk yang dipamerkan mempunyai potensi komersial yang berimpak tinggi selaras dengan tema Putrajaya FOI iaitu Madani Melakar Masa Depan Merealisasikan Idea, dipamerkan di Dewan Putra B Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC Putrajaya bermula 4 hingga 8 November 2025. Naib Chancellor UMK Datuk Profesor Insinyur Teknologis Dr. Arham Abdullah turut mengiringi lawatan oleh pengerusi Lembaga Pengarah Universiti UMK Datuk Dr. Hassan Basri Ahmad Dahan ke Pavilion Pameran sempena perasmian Festival Idea Putrajaya anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi KPT oleh Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.